Korang tahu tak guys? Actually Iman Kamil tu dia murtad and sokong Israel. Aku akan convert kepada agama Kristian. Aku sokong Israel. Hey guys, welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak ulas sikit pasal isu ni yang dikatakan Iman Kamil ni murtad and dia sokong Israel. Actually sebenarnya benda tu adalah fake kenyataan tu adalah fake. Dia tak buat pun semua tu. Tu adalah ada seorang yang tak bertanggungjawab. Dia buat account fake and dia komen-komen pasal benda macam tu lah. Dia cakap dia ni Kristian lah. Dia ni sokong Israel lah. Mak bapak dia apa benda agama selain Islam lah. Apa yang disebut tadi. Okay. Actually tu semuanya adalah fake. So korang jangan percaya kalau tengok komen account tu account fake. Dia dah bagi detail dalam video ni. Jadi aku bagi video tu. Korang tengoklah dulu. Aku akan convert kepada agama Kristian. Aku sokong Israel. Mak ayah aku adalah orang Judea whatsoever lah. Kalau kau ada jumpa benda-benda yang macam tu, that's not from me. Bukan daripada aku, bukan aku yang komen, bukan pengakuan aku. Benda-benda yang melibatkan agama ni, dia guna fake account, dia buat account baru, dia letak profile muka aku. Lepas tu dia komen benda-benda macam tu lah, benda-benda berbau keagamaan yang menghina apa semua. Islam adalah agama yang salah whatsoever, aku malas nak sebut, tapi dia akan komen benda-benda yang macam tu, benda-benda yang perkauman, benda-benda yang melibatkan agama yang memang macam okey aku ni murtad lah, lebih kurang macam tu. Tolong jangan percaya tu bukan aku. Kalau kau tengok gambar memang betul gambar aku, nama pun lebih kurang sama macam nama aku, cuma lain. Aku dia Iman_Kamil lah, Iman_Kamil lah, apa benda tak. Account YouTube aku just satu ni je, that's my account. And tolong jangan terus masalah ni ramai yang percaya, faham tak? Ada ramai yang duk komen kat bawah tu yang duk ingat ke aku yang duk kata pasal benda tu. Macam come on lah. So kalau korang jumpa that's not me, tekan dulu, tengok dulu profile. Sebab ada orang dia terus just tengok muka aku, tengok nama aku kan, nama Iman Kamil, padahal tu bukan account aku. Dia terus judge and yeah, that's not me. Okay, Jauhkan daripada fitnah Papa Roja.